kamera Nikon D5100. Ni lens 1855 dan bateri original. Okey. Macam aku punya wireless mic ni pun dah lekang kan. Okey. Harap-harap berfungsi dengan elok lagi lah. Dua ada lain tapi sayang ni. Okey. Ni kamera yang dia hantar. Brother ni dia on kamera dia. Dia on kamera dia. Habis tu dia cari firmware dalam internet, dia cuba install sendiri. Bila dia install sendiri, apa yang terjadi nak? Sat aku tunjuk gambar. Okey. On. Okey. Lepas dia install sendiri, ini yang terjadi. Error. Tak boleh pakai. Akan rosak lah, senang kata kan. Jadi macam tu. Kemudian dia nak hantar aku, nak servis, nak tengok apa masalah dan macam mana boleh terjadi benda-benda macam tu lah. Okey. Dia pergi bagi memory card pula. Rosak, hilang, aku tak ganti kan. Cukup risau kalau orang bagi memory card ni. D5100. Kemudian lens dia bagi 1855mm. Push. Memang betul dia lama tak pakai lah. Lens dia kondisi tak cantik kan. Lens dia net fungus semua habis. Okey, untuk 2025. Okey. Siapa-siapa yang mencari kamera second hand nak bagi anak pakai. Anak sekolah rendah, anak sekolah menengah pun boleh lah. Universiti kadang-kadang mereka mengada sikit, mereka nak yang bagus sikit. Kadang-kadang kamera tu kena spek yang ikut apa cikgu mereka ajar. Jadi kena tengok cara tu lah kan. Tapi kalau combination untuk siapa yang pemula basic D5100, kalau Waalaikumsalam Yusuf, kalau katakan let's say hang punya bajet di antara 500 ke 1000, okey, ataupun senang kata kita kata dalam komit paling tinggi lah unit ni 700 ke bawah. Okey, aku agak je 700 ke bawah. Siapa yang berbajet macam tu, hampa nak pergi beli mirrorless 1000 kan, 4 angka. Habis tu ada anak belum tentu pandai pakai lagi, dia jaga barang kata kan. Cari jenis mudah-mudah macam ni. Okey. Nak kata dia senang rosak, dia tak mudah rosak juga kan. Habis tu nak kata dia terlalu lasak pun tak juga. Dia orang kata in the middle lah. Okey. Kan. Kemudian dia antara 700 ke bawah atau 500 ke bawah boleh dapat benda ni. Why not? Hang boleh jimat duit. Okey. So brother ni hantar nak servis kat aku. Biasanya nak servis dengan cek satu harga. Okey. Nak ikut dia dua harga, servis satu harga, cek satu harga. Dua-dua ni harga dia nilai yang sama. Kalau combine dua aku jadi gaya, aku tak mau macam tu. Aku nak jadi kawan, nak jadi customer banyak. Jadi aku servis sekali aku cek. Kalau kata hang suruh aku cek pun sekali servis. Cas yang sama. Okey. Biasanya bila masalah-masalah hang tak boleh pakai macam ni semua, aku akan ambil duit dulu, aku buka aku akan cek. Biasanya aku servis. Bila aku servis dia elok. Dia elok, hang tak payah tambah apa-apa duit lah. Tapi let's say bila aku servis dia tengok, bang yang ni part ni 100, 200, 300, 400 dan sebagainya. Aku akan beritahu, maklumkan kepada customer kata okey. Okey kita buat, customer kata tak okey. Tak okey kita tak payah buat lah. Kan cuma duit kerja. Yalah kita ambil. Kemudian brother owner kamera ni, yang ni saya elok-eloknya servis sekali lah, tapi terpulang kat dia lah kan. So live kan ni tak banyak pun. Kalau hampa ada soalan fotografi, nak tanya pendapat dan sebagainya, okey, nombor phone aku ada kat bawah, kat tepi, kat atas. Okey. Hampa jangan dok call. Memang aku takkan jawab. Hampa message, voice message, video message dekat WhatsApp, insya-Allah aku reply. Kalau let's say sehari dua aku tak reply, message lagi. Okey. Kalau kata sehari dua aku tak reply, message ataupun tengok ayat hampa. Kadang-kadang ayat hampa kasar pun aku tak reply juga. Ayat lebih kurang apa semua aku tak reply juga kan. So jaga bahasa, jaga adab lah. Okey, yang tu je cara aku. Yang mana nak post 365 hari, anytime boleh post. Yang mana nak jumpa aku, hang tak payah deal awal-awal. Even hang duk jojoh pun kan. Tapi melainkan hang nak ambil cuti tu lain lah kan. Waktu kerja aku Isnin Jumaat 8 pagi sampai 5 petang sahaja. Selepas waktu tu weekday tak disarankan jumpa aku. Okey, pagi paling senang jumpa aku sebelum ke 12. Kemudian Sabtu Ahad nasib. Kalau aku ada di Penang, aku tak ada aktiviti bersama keluarga atau aku tak ada aktiviti lain, boleh jumpa. Tapi kalau aku ada aktiviti lain, minta maaf. Okey.
Sebab kita ada waktu kerja kita dan kita ada waktu riadah dan kita ada waktu berkawan. Okey. So bye. Salam.